Assalamualaikum, hai korang, welcome back to my channel. Hari ni Erna, Budris dan Hajar nak bawa Jidia makan steamboat dan grill Chinese Muslim, okay? Biasa kita makan steamboat and grill Korea punya ataupun yang Thai version punya kan. Tapi kali ni Chinese Muslim punya version. Kedai ni berhampiran dengan Jollibee dan juga Badana Pro ya. Kalau korang sesat, tanya je lah security dalam ni banyak. Dia akan tunjukkan dekat mana kedai Yipin Lau Hotpot BBQ ni. Korang akan tengok betul-betul harga untuk lunch dan dinner adalah lain. Dan harga untuk hari weekdays dan weekend pun lain. Hari ni hari weekend plus dinner. So harga ni memang sangat mahal. Seorang satu kepala untuk dewasa dalam RM65. Cuma hari weekend ni beza dia dengan hari weekdays. Hari weekend ni ada menu special which is lamb chop, unlimited refill dan juga ketam unlimited refill. So for this saya tak makan lamb chop dengan ketam. Makan hari weekdays je lah sebab lagi murah. Tapi Jidia first time so nak try semua benda. Kita orang masuk awal ni dalam 6 suku. Memang nampak kosong. Tapi kakak tu kata, staff kat sini kata semua ni dah fully book. Nanti ramai lah ni. Stay tune, okay? Korang tengok satu meja tu ada banyak tempat hot pot. Macam kita orang ni, meja kita orang satu meja ada 4 hot pot. Pelbagai jenis pembasah tekak macam ais krim, air cordial, lemon, orange, kopi, Milo, Nescafe, air gas pun ada. Korang tengok bahan-bahan ni guys, macam ala-ala makan dekat Malatang. Tapi kat sini unlimited. Kalau Malatang kena timbang batu bayar kan. Kat sini unlimited. Unlimited pun kalau tak habis makan kena timbang, putu kena bayar. So hati-hati guys ya. Suka dah tengok dia punya bahan-bahan mentah dia penuh-penuh, fresh-fresh, hijau-hijau, segar-segar. Kan cantik je, sedap je mata memandang. Tapi Jidia personally lah kalau pergi makan dekat Steamboat and Grill tak ambil berbola-berbola ball-balls ni. Sebab dia mengenyangkan sangat. Korang tengok yang seafood-seafood dia, udang tu besar gila, tak boleh belah. Oh my goodness, besar gila dengan dia punya scallop lagi, ketam lagi, kambing lamb chop lagi. Actually syabu-syabu kita order tadi tu boleh je buat BBQ kan, tak perlu nak buat steamboat je. Tapi kalau you want something yang berperap, macam daging perap, kambing perap, lidah perap, kepak perap, you all boleh ambil dekat station ni, okay? Lidah lembu pun ada guys, tapi Jidia tak makan lah, macam pelik je. Sampai kesudah lupa dah tanya air apa dalam ni. Macam air gula je kan. Teh bunga herbal pun ada lah. Macam kat kedai Chinese herbal soup tu. Wow. Okay, Jidia nak ambil dumpling lagi sebab dumpling sedap. Jidia suka sangat dumpling dia. Wow. Tapi bubur kacang tak apalah. Tak minat sangat bubur kacang. Nasi goreng Cina, bihun goreng Cina, dumpling ayam, pau, bubur kacang. Sudut untuk popcorn pun ada. Tengok guys, mana korang jumpa Steamboat and Grill ada tempat popcorn macam ni. Okay guys, sebelah ni bahan-bahan dia. Tapi staff yang buat galak, kita jangan ngana nak buat pula guys. Sebelah ni pula ada chocolate fountain. Chocolate fountain, mana kau dapat? Dekat kedai Steamboat and Grill ada chocolate fountain macam ni guys. Okay, love gila. Dekat sini juga ada makanan ready made macam mantau ni. Lepas tu apa lagi ni? Goreng-gorengan, mushroom goreng lah. Ada kambing goreng, lembu goreng lah. Ada apa ni? Kentang goreng lah. Ada sudut-sudut condiments dan juga sos. Tapi tak banyak sangat lah. Tapi rasanya cukup je. Betul tak? Dan dia punya buah-buahan ni bukan cikai-cikai guys. Ada dragon fruit. Luas gila tempat ni guys. Luas sangat weh. Nampak tu guys, itulah mesin pemotong daging untuk shabu-shabu. Korang order baru dia buat. Semua sup ni dah termasuk dengan charge korang. So tak perlu tambah extra charge untuk pelbagai jenis sup. Dekor kedai ni simple but nice. Yang ni first time yang kita orang makan yang ada banyak gila hot pot satu meja. Tengok guys, dapat 4 jenis hot pot you all boleh pilih. Saya punya mushroom soup hot pot, Budris punya mala soup hot pot, Hajar punya tom yum soup hot pot, dan Erna punya tom yum soup hot pot. Function dia tong sampah ada, good job.
Antara benda unik kat sini, dia punya chopstick je. Jiren tak pernah nampak chopstick macam ni dan tak pernah pakai dan tak sabar nak try, okay? Unik gila weh. Ringan gila buat tu. So sekarang dalam pukul 6.35, macam awal sangat nak tunggu maghrib. So Jiren nak pergi solat asar. Dalam Cita Mall ni ada surau, tapi dalam kedai steamboat ni tak ada surau. Tapi dekat cawangan yang Petaling Street tu ada surau. Depan kedai steamboat ni ada tangga naik atas tingkat 1. Dia punya surau kat hujung sekali. Jiren pun first time pergi surau kat sini. Tak apa, kalau korang tak tahu, just tanya je peniaga-peniaga ataupun staff-staff dalam mall ni. Mesti diorang tahu. Sebab diorang dah lama dekat sini, takkanlah tak tahu surau kat mana kan. Beria-ria je dah ambil wuduk daripada rumah guys. Dah last terkentut. Sebaiklah kita bawa makeup remover. Sebab Jiren memang dah prepare dah. Takut apa in case terjadi terbatal kan. So senang. Function teruk weh makeup remover Eco Shop ni. Love gila. Sempat lagi dekat sebelah surau ni ada toilet. So kita touch up dulu. Jiren baru guna beberapa minggu Hygge lip balm ni. So far taklah wow sangat. Tapi tak apa, kita tunggu dulu. Kot-kot ada result dia nanti kan. Korang yang nak datang weekend berbuka puasa kat sini, better booking. Sebab memang penuh lagi-lagi weekend. Okay guys, biasanya kalau hari biasa, kalau bukan bulan puasa, kena makan dalam 1 jam lebih. Tapi kakak tu kata masa bulan puasa ni kena booking. So customer boleh makan selama mana mereka nak. Sekarang dah pukul 7 dah. So kakak tu suggestkan kita orang ambil dulu makan makanan kita orang supaya tak berebut dengan customer-customer yang akan datang nanti. Kakak tu kata hari ni semua meja fully book. Okay, Jiren tak sabar nak try dumpling dia. Bubur kacang takut. Dalam ni bubur kacang Jiren tak makan. Korang yang nak makan pau, ada 2 jenis pau. Tak tahu lah pau apa tu, warna hijau dengan warna merah. Lupa nak tanya. Okay guys, without further ado, jom kita ambil apa kita nak. Kita ambil dumpling dulu, nasi goreng Cina dan bihun goreng Cina. Sebab malas nak masak, sebab lapar nak makan dulu. Untuk syabu-syabu ni freshnya, bila you all order baru diorang buat. Interesting kan? Next, kita nak ambil sayur. Jadi nak ambil macam-macam jenis mushroom. Tengoklah guys, banyak gila. Banyak gila jenis mushroom dan sayur-sayur yang ada dekat sini. Tapi jadi memang nak makan mushroom je. Sebab sup kita pun sup mushroom. So kita nak tambahkan lagi mushroom. Jadi ambil daging lamb chop dulu. Kambing berempah dan juga ayam berempah. Tak boleh ambil banyak-banyak. Sebab tengoklah meja kita orang penuh gila. First time dapat tengok live cara dia potong daging syabu-syabu. Dia buka dengan air orange lah, tapi macam cordial orange je. Tengoklah guys, ingat meja kita dah besar, rupanya tak cukup besar. Penuh gila, tak sabar gila. Excited, masing-masing tengah kelaparan. So tunggu. Alhamdulillah syabu-syabu kami dah sampai. Kami order daging kambing dan juga daging lembu sahaja. Ayam kita orang lebih prefer ayam yang marinated dekat stesen daging tadi. Jiren kan pilih hot pot soup mushroom, tapi tak banyak sangat mushroom je. So Jiren tambah mushroom lagi. Barulah betul-betul mushroom soup. Kan? Rasanya tak pedas ni, tapi tak apa, kita rasa dulu nanti. Kalau nak pedas, kita tak nak cili potong ke dry chili oil ke. Okay, banyak pilihan untuk pedaskan sup ni, don't worry. Kakak tu kata boleh gunakan biskut dengan marshmallow yang ada kat bawah ni untuk makan dengan coklat ni. Tapi dia kata kalau nak campur dengan aiskrim pun boleh. Ambil sudu, calit coklat tu, letak dalam mangkuk. So, jom kita ambil condiments dan sos cicah-cicah. Tak best lah kalau tak ada sos nak cicah-cicah daging barbecue kan. First time jumpa spicy homemade sauce. Tak pernah try, nanti Jiren nak try lah. Okay guys, basically macam tempat steamboat biasa je. Dia punya sos-sos. Cuma, yelah lebih kepada macam ala-ala Sukiya punya vibe. Korang yang tak pandai guna chopstick macam Jiren, jangan risau. Sini ada sudu, ada gerafu. You all boleh makan guna sudu gerafu ni kalau tak nak pandai guna chopstick. Don't worry. Staff-staff kat sini rajin gila top up barang yang dah habis. Laju je diorang top up. Tengoklah.
Okay guys, customer dah mula datang dah, memenuhi ruang-ruang meja yang kosong. Tak sabar nak makan. Yang bestnya, setiap kita punya bekas hotpot tu ada temperature control dia sendiri. So senang lah kan? Tengok guys, heaven gila meja kita orang. Heaven teruk weh. Inilah benda yang nak tunjukkan korang, chopstick dia. Unik weh. Dia pemegang dia dengan dia punya depan tu asing. So depan tu boleh buang kot lepas pakai. Sangat-sangat hygiene lah kot. Kemudian kena letak dalam bekas dia balik supaya nak ketuk. Tapi masa ni ada kecelakaan berlaku sikit. Sebab masa ketuk-ketuk kuat-kuat tu, dia punya senduk terjatuh. Malu gila masa ni. Cantiknya chopstick Jidin. Nak bawa balik boleh. Hihihihi. Korang suka makan lidah lembu, dekat sini pun ada lidah lembu. Tengok Erna nak makan. Jidin nak makan ready made food dulu. Macam bihun goreng, nasi goreng dengan dumpling dulu, baru Jidin masak. Sebab tempat grill kita orang dah penuh. Tengoklah, penuh. Macam main masak-masak pula. Sebab kita boleh adjustkan temperature dengan sendiri. So macam temperature saya ni takkan affect hotpot, kawan-kawan yang lain. Meja kita orang tak muat, so terpaksa letak sini kejap. Alhamdulillah guys, dah azan. Terima kasih Budris kerana mengetuai bacaan doa berbuka puasa kita orang untuk hari ini. Terima kasih Alhamdulillah. So kita mulakan buka puasa kita dengan minum air. Ingat fresh orange, rupanya just air Cordial orange je. Meh. Guys, selamat berbuka puasa. Jom kita makan-makan. Lepas kita berbuka dengan air Cordial orange tu, Jidin nak rasa mushroom soup kita ni. Okay, Jidin dah agak dah rasa dia sangat-sangat tawar. Very healthy lah. Dia macam sup orang-orang sakit. Sup nenek-nenek untuk atuk-atuk yang tak boleh rasa rempah ratus sangat. Okay, tapi don't worry. Kita akan tambah dengan cili, bawang putih dan sebagainya untuk menaikkan rasa dia. Okay, kita boleh adjust. Tapi Alhamdulillah Jidin ambil sup yang very, orang kata, mild macam ni supaya tak sakit perut. Kalau Jidin ambil benda yang pedas terus, takut sakit perut. Kemudian kita nak makan benda yang dah ready made macam nasi goreng Cina dia, dumpling dan bihun dia. Oh my goodness. Cakap pasal dumpling dia memang sedap. Dia punya dalam tu inti ayam campur dengan daun bawang tak silap. Memang padat gila. Cicah pula dengan dry chili oil ni memang terangkat lah. Bayangkan dekat kedai mi tarik Chinese Muslim, kita makan dumpling mahal kan, dalam 12 biji dalam belas-belas ringgit. Dekat sini unlimited, you all boleh makan banyak-banyak. Tu yang best tu. Korang tengok, padat gila isi dumpling dia, tak tipu. Lepas makan dumpling, kita makan dia punya nasi goreng Cina dia. Dia macam nasi goreng yang penuh dengan minyak. I rasa nasi goreng dicampur dengan dry chili oil lah. I think so. Rasa dia biasa-biasa je gitu-gitu. Sedap lah, tapi macam berminyak lah nasi goreng dia. Dia punya bihun dia sedap. Dia macam bihun Singapore tapi slightly berminyak. Dan Jidin personally prefer bihun dia over nasi goreng dia. Okay? Bagi Jidin nasi goreng dia sedap, bihun dia sedap, dumpling dia paling sedap. Tengoklah, licin je dia makan. Sedap gila. So sekarang dah kosong dah tempat grill dia sebab Erna, Budis dan Hajar dah ambil diorang punya daging-daging diorang masak tu. So Jidin masak ayam berempah dulu. Okay, kemudian Jidin masukkan kambing berempah dan juga lamb chop. Tak sabar nak makan lamb chop dia, macam sedap je. Ini semua Jidin punya, love kan? Penuh gila cendawan Jidin. Kalau korang nak rasa pedas-pedas, ambil malas sup. Kalau nak masak-masak pedas, ambil tom yum soup. Dan kalau korang nak lemak-lemak manis, ambil tomato soup, okay? Okay, Jidin dah try dah dia punya homemade spicy sauce ni. Rasa dia macam masam-masam pedas sikit. Dia macam gabungan antara chili oil, ikan bilis dengan apa tah. Sedap lah. Okay, kita dah puas rasa sup sihat. Sekarang kita nak campurkan rempah-rempah ni supaya dia rasa macam ala-ala mala, supaya lebih pedas.
Mala sup yang Budris pilih sedap weh. Dah nampak macam ala-ala mala sup kan, tapi mala sup cendawan gitu. Okey, hasil campuran antara homemade spicy sauce dengan bawang putih yang dicincang dan juga daun sup. Okey, rasa dia better. Ada pedas-pedas, ada lemak-lemak tu just nice. Rasanya ni first time jadi makan sup cendawan yang penuh cendawan macam ni guys. Tapi okey lah, not bad rasa sup dia bila campur-campur macam tu. Kita boleh adjust ikut cita rasa kita. Kalau kita order tom yum soup ataupun mala soup ataupun tomato soup, dia memang dah ada rasa. Tapi kalau kita pilih sup yang tawar macam mushroom soup ni, kita boleh adjust. Kemudian kita ambil sos pencicah. Kita buat macam ala-ala sukiya. Peanut butter lah, daun bawang lah, daun daun celery I don't know. Dry chili oil lah, kacang kita letak macam ala sukiya. Cuma tak letak raw eggs je. Untuk daging, jadi makan dia punya ayam berempah. Ayam berempah dia tu macam dia letak dengan daun bawang, lepas tu minyak, dan tak silap gigi macam ada rempah-rempah macam garam, black pepper macam tu. Kemudian ada green chili. Rasa dia sedap, not bad. Daging yang cakap lah memang my favourite gila. Next tak komen pasal dia punya dipping sauce ataupun dia punya condiment punya section tak banyak macam steamboat, sukiya dan lain-lain jenis pernah pergilah. Tapi so far sedap je. Dia ada peanut butter sauce, dia ada oyster sauce, dia ada dry chili oil sauce. So macam okey lah tu. Ada banyak-banyak pun bukan semua kita try. Kita ambil benda yang dah famous macam peanut butter sauce sukiya punya, inspired by sukiya tu kan. So cukup je sebenarnya. By the way, lupa nak inform, actually kedai ni ada dua cawangan. Satu dekat Petaling Street kat sana. Antara perbezaannya adalah dekat Petaling Street sana ada menu a la carte, tapi dekat sini dia tak ada menu a la carte. Okay? Dia ada menu buffet sahaja dekat Citamo. Yang dekat Petaling Street tu ada menu a la carte, plus dekat Petaling Street tu ada surau disediakan dalam kedai tu. Tapi dekat sini tak ada surau sebab dalam mall pun dah ada surau. So buat apa nak bawa surau lagi, betul tak? Plus dekat yang outlet Petaling Street tu ada toilet sekali. Dekat sini yang dekat Citamo ni, dalam kedai steamboat ni tak ada toilet sebab kita kena guna toilet dalam mall. Okey, dia punya daging lembu dia, daging kambing dia dengan lamb chop dia sedap gila. Lamb chop dia tu memang sebab dia macam ada tulang-tulang berlemak, memang sedap gila. No wonder lah memang sedap, memang mahal, sedap. Masa buka tadi kita buka kita punya puasa dengan air orange. Yang ni kita buka puasa dengan air lemon. Basically just cordial je. Pilihan air gas pun banyak, heaven gila. Jidin suka tempat BBQ grill dia tak berasap sebab keliling dia tu ada macam pengudaraan. Erna masak ketam, tengok ketam dia besar. Yang ni tom yum hotpot Erna punya. Dia buat ketam tom yumnya. Yang ni apa gasnya macam gamat je. Tengoklah my favourite seafood. Tengok guys, besar gila udang dia. Scallop dia nampak fresh sangat. Budris dengan Hajar tak makan seafood, so tak boleh makan banyak sangat lah. Sebesalah pula guna grill yang untuk buat seafood. Tak tahu, Jin tak tahu masa ni. So sekarang kita masukkan scallop kita dalam hot pot bowl ni. Tapi untuk udang, Jin nak masak BBQ grill. Jidin tengah makan dia punya daging lembu dan daging kambing punya berempah. Buat BBQ sedap sangat. Cukup rasa. Cicah pula dengan homemade peanut butter sauce tu memang lagi syahdu babe. Lagi syahdu. Tapi bagi dia the best daging yang ada dekat sini lamb chop dia lah. Tengoklah guys, udang dia besar gila. Besar gila. Memang puas hati. Nampak pun tahu dah puas hati. Tak tahulah korang makan udang macam ni. Tapi Jidin biasa buang kepala dia. And then makan badan dia sekali dengan dia punya kulit-kulit sekali. Sebab malas nak kopek.
Korang suka makan udang, memang puas hati. Udang dia besar-besar, juicy-juicy. Sumpah sedap berbala gila. Walaupun udang ni boleh buat hot pot, tapi gini rasa tak sesuai lah mushroom soup buat udang. Kalau tom yum malah sesuai lah. One of my favourite seafood. Scallop dia besar-besar guys. Memang love gila. Fresh. Cuma Jidin silap sebab dah ter-overcook. Sebab sibuk sangat layan daging kambing. Sedap sangat. Sampai terlupa ada scallop dalam sup Jidin. Kita orang punya tempat BBQ grill pun macam dah rentung. So diorang tukar dengan oil pepper yang baru macam ni. Love. So Jidin nak ambil Erna punya ni. Dia macam kambing ke lembu tak. And then dia buat X macam ni. Macam kita punya Melayu punya version ada ayam goreng pandan kan. Dia macam ayam popcorn tu. And then dia balut dengan daun pandan kan. Macam ni China punya version. Okay. Jidin punya plate ni ada kosong lagi. So Jidin nak tambah dumpling. Memang sedap gila weh dumpling dia. Love. Buddhis dah ambil ais krim dia lah. Campur dengan chocolate fountain tadi. Jidin memang obses gila. Dumpling ada kat sini. Okay, cicah pula dengan dry chili oil tu memang love teruk. Sedap sangat. Erna dah Buddhis kata ais krim ni macam pelik sikit. So Jidin tak ambil sebab pun dah kenyang sangat. Dah pun ni. Next time lah ada rezeki Jidin try. Sebab sekarang dah kenyang sangat. Tengok Hajar punya dessert ais krim. Vavavum. Kita try pula dia punya Thai chili sauce je. Rasa macam biasa je. Dia tak bawang putih dengan daun bawang. Erna suka sangat popcorn ni. Sedap sangat. Dia rasa caramel masin-masin gitu. Macam salted caramel. Sedap. Alhamdulillah overall semua sedap dekat sini. Semua sedap. Dia suka sangat puas hati gila. Cuma macam tersalah step. Macam biasalah kalau air sedap-sedap ni kita sibuk kenyang dengan air je lah. Tapi memang air dia banyak gila pilihan. Love gila manis-manis punya. Best gila. Lepas tu Jidin try dia punya air Mountain Dew pula. Lama tak minum air Mountain Dew. So guys, actually kakak tu bagi macam kupon macam ni. Macam cabut undi lah. Kalau buka dapat apa. Ada yang dapat 10% diskaun, 5% diskaun. Macam Jidin dapat 5% diskaun sahaja. Tapi voucher ni boleh guna untuk next dine in. Okay, bukan sekarang. Pasal dia punya environment dia tak panas tak sejuk. Just nice. Tak berpeluh makan sini. Dia punya tempat BBQ grill tu bagus tau. Dia macam ada tempat sedut asap terus. Sebab memang tak berasap pun kami masak. Love gila. Selain tu juga dia punya staff-staff semua very helpful. Very friendly. Love gila. Bagus. Good job. So kupon tadi telah ditukar kepada voucher macam ni. Tapi boleh guna untuk next purchase, next dine in, okay? Lepas tu kita minum lagi air Mirinda strawberry. Puas hati sangat. Tapi Jidin tak makan banyak pun lamb chop. Dan juga ketam pun memang tak makan langsung. Sebab macam leceh nak makan. So Jidin rasa next time kalau Jidin nak pergi sini pun Jidin akan pergi hari weekdays. Hari biasa bukan weekend. Tak kisahlah tak ada lamb chop dengan ketam pun tak apa. Sebab yang lain pun sedap dah. Tadi dah makan syabu-syabu buat BBQ. Sekarang kita makan syabu-syabu buat sup pula. Memandangkan untuk bulan puasa ni tak ada unlimited masa sampai kedai tutup. So Jidin sempat pergi solat maghrib dulu. Pergi berak kejap. Kita tandas nak kosongkan perut. And then makan lagi. Berbaloi pergi masa bulan puasa macam ni. Sebab kalau hari biasa 1 jam lebih je. Tapi untuk bulan puasa ni sampai kedai tutup. Alhamdulillah puas hati gila. Kenyang gila. Okay guys, kita orang belah dalam pukul 9 macam tu. Sebab kita nak pergi Econ Shop pula. Nak buat vlog dekat sana. Alhamdulillah sedap sangat. Kali ni puas hati untuk first experience. Jidin love sangat. Memang nak repeat lagi. Tapi next time kita pergi weekdays je lah pun cukup. Sebab weekend agak mahal je guys. 65 kot. Jumpa lagi guys lain hari. Assalamualaikum. Annyeong.